Ya, gajah lah. Buat gapo tu? Sodoh. Nak main tanah lah, ha. Nak kubel tanah situ tu, ha. Tak habis tebi tanah orang tu. Kau nak perato tanah. Tak main dia air pula dah. Buat gapo tu ekor tu? Main nak naik lah. Nak main dan seluk kubel pula tu. Sodoh mu. Nak kubel dah. Nak gol ni dalam air pula dah. Belah-belah dia. Kenak lah. Bijak lah gajah ni. Dia pisah main tebing tu. Bapa si nak main air rupanya. Ya, gajah lah. Buat gapo celah tu tu? Nusuk ni nusuk makan. Aku cari murato duduk sini rupanya. Nak lari. Ya, gajah lah. Ni orang duduk berlarok gajah lah kau ni. Duduk naik gajah. Ni. Duduk berlarok gajah. Apa ekor? Banyak ekor juga ni. Dia pakat naik gajah. Dia macam Pak Rakil gajah ni duduk sambil dulu lagi memang raja apa guna gajah ni untuk ni. Ya, gajah lah. Main gapo dengan malam ni? Sodoh. Aku nak lalu. Sodoh. Agak malu aku ni. Sodoh. Hagi ada tepi sikit. Malam ni. Takut aku. Minta lah tak nak gapo-gapo. Minta lah tak nak gapo-gapo. Sodoh. Dekat lah. Minta lah. Tupai lalu. Tupai lalu ambo. Tupai lalu leh. Ya, gajah lah. Buat gapo tu tepi jalan tu? Ada orang duk kawal tu gajah tu. Tak ganggu jali ditah. Usi juga takut ganggu. Gajah lah. Bila-bila main ATV bersama saya, selisih dengan gajah. Tapi gajah ni okey je. Kita tengah main dalam sungai pula. Sedap main ATV dalam sungai ni. Macam molek. Ada gajah tepi tu. Untuk main gapo tepi sungai. Nak main air gajah tu. Jumpa pula sini. Terbukit ni.